Yang ni tak sama level, ni satu lagi sama level sikit. You nak apa? Abang boleh duduk sini, saya duduk sana. Aku nama tengah lah pun. Aku cuba tau perform nama Teh Alif. Terpaksa je. Okey. Secara positif. Okey, baik. Setiap talent dalam ni tak pernah lagi mengalahkan view Abang Alif Irfan. Mana mengalahkan? Itulah. Mengalahkan. Tak, Ben. Dengar dulu. Tadi pun kita dah nampak. Habis duduk atas, saya duduk bawah. Saya ada dapat terima satu tawaran. Untuk masuk ke Malti. Malko nanti. Yes. Okey, antara yang tertarik Melu. Melu, video. Saya masuk tim Mat lepas. Dia bercerita taste dan perempuan dia suka. Video abang nak ada kat saya. Dia cakap kat saya, "Nah, kau nak tahu tak? Aisyah memang taste aku." Mana video tunjuk video. Okey, aku. Aku pun kena duduk sini. Dah ada video. Dia cakap Aisyah ni taste dia. Kalau dia betul-betul jatuh cinta dekat Aisyah, taste Aisyah, dia akan confess dekat dia, bukan beritahu dekat kamu. Tak, kau kawan dia ke aku kawan dia? Kau tahu Aisyah akan pegang kau sebab kesian. Aku tak nak benda tu berlaku dekat ni. Aku tak nak benda tu berlaku. Ini kawan aku. Sahabat dunia akhirat 6 tahun kawan. Aku nak jaga elok-elok. Aku tak nak seorang perempuan tu bercinta dengan lelaki sebab kesian. Tak nak. Jadi banyak aku sebab kesian lah.